Ada. Ya. Alamak, ai. Kurang lah, wow. Kenapa tak datang belakang? Mana lagi kita? Melaka lah. Tahu pelawak Melaka lah, wow. Marilah gamai-gamai. Di Melaka bukan sahaja kita menyusuri perjalanan lama. Ia mengembalikan kepada angin laut, layar kapal dan juga suara pedagang yang pernah memenuhi pelabuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melaka Maju Jaya, salam Malaysia Madani, salam certified. Saya Siti Syara Tajam Fatmi daripada Politeknik Melaka. Dari Nani ke Sungai Rambai, negeri bernama Negeri Melaka, penuh cerita lama. Satu pelabuhan, 1000 pelayaran dan satu sejarah yang masih hidup. Panglima Hang Ratusan tahun dahulu, Melaka bukan sahaja negeri kecil di pesisir Selat Melaka, ia juga menjadi tumpuan interport bagi pelabuhan luar di seluruh pelosok dunia. dari Jasim ke Lubuk Cina, singgah berehat di Tanjung Kuda. Kapal-kapal daripada India, Siam dan Eropah pernah berkunjung di sini. Antara barangan dagangan yang pernah dibawanya ialah logam, sutera dan banyak lain. Perdagangan bukan sahaja membawa kepada kekayaan, ia juga membawa kepada bahasa, adat, makanan, seni bina dan juga kehidupan yang berharga. Melaka menjadi tempat pertemuan pelbagai mangsa. Ada pedagang yang datang hanya untuk berniaga dan ada juga yang berdatang untuk menetap dan meneruskan kehidupan baru di Pada hari ini, apabila kita berjalan di negeri Melaka, kita bukan sahaja melihat bangunan lama, kita juga melihat kesan hubungan perdagangan yang membentuk identiti negeri ini. Hari ini, kapal dagang besar tidak lagi memenuhi Sungai Melaka seperti dahulu. Namun, rasa semangat pelayaran dan perdagangan dapat dirasakan. Ia masih hidup dalam kelanjutan perniagaan kecil, raf tangan dan budaya masyarakat Muslim. Sehingga bercerai nyawa di barat, Selat Melaka satu ketika ternama sungguh seluruh dunia. Mungkin semula mencipta nama dengan kemajuan yang telah ada. Kota Melaka sedia menanti ketibaan anda, saudara-saudari. Di Melaka, setiap kapal membawa dagangan, namun setiap pelayaran membawa sejarah. Saya Siti Syara Khalidah Hussaini dari Politeknik Melaka. Inilah kisah satu langkah 1000 pelayaran.